kolam air. Oh, orang hantar terus Boleh tunggu bos. Ini Ha? tunggu lah. Apa? Mana dekat-dekat, mana pula tukang kau. Oh. Tak. Sul. Alhamdulillah. Ni sul gang. Ini adalah gudang Bozijan. Wah, sebab tu Bozijan cakap time nak puasa, kalau puasa barangnya dah tak banyak geng. So orang memang biasa cari start dari bulan 10, bulan 11 tu. Tu Busul. Orang dah start cari barang lah kalau dekat gudang Bozijan. Oh, tu Busul juga. Baru pasang dah sul. Ni pun terus delivery tak sempat nak berehat. Kena hantar terus. Tak kisahlah weekend ke apa geng. Jalan terus, kasih lapang tempat terus. Sebab banyak sangat sul. So kita kena menggelibah sikit. Dalam lori Melaka bos. Melaka Dalam lori. Patutnya gerak hari tapi ada dua customer dia pergi jemputan. Oh, lebih sekalikan dengan customer tu. Yang mana? Ada baru sul banyak lah. Melaka ke? Sama Melaka Central. Melaka ada meja makan tak? Meja makan ada dua. Sekalikan dengan customer baru sul semalam-semalamnya tu, barang ada. Barangnya cukup. Sekali lanjut Melaka Central. Kita ada cakap tadi dengan saya. Aha.